Ni lah akak Suzy bagi tahu dia. Tapi Noah nak readykan apa untuk akak? Akak datang rumah. Ready kenapa? Ha. Setelah datang pun saya bagi anak ayam je dengan daun kering. Kalau akak nak rasa daun kering, bolehlah rasa. Daun kering kampung lain tau. Tengok sejinak je ayam. Aslah dia nak curi Pak Nga. Ya. Kak Suzy nak curi Pak Nga. Aslah okey ke? Sabtu Aslah. Sabtu. Satu okey je. Nanti kita PM Nanti PM lah. Akak Suzy akan PM awak lah Aslah Okey. So ni awak pergilah mandi-mandi dulu. Sehari tak mandi tu. Baru pagi tadi mandi. Yelah kan pukul 7 pagi dengan 7 malam kan dah nak berbeza. Okey? Okey. Nanti saya janji saya akan form dalam konten Abel, okey? Oi. Kalau akak datang nak beli ayam boleh tak? Ambil Kak Suzy? Akak datang esok nak beli ayam. Jual tak? Esok Jumaat. Kata nak datang bukan. Sabtu. Sabtu. Nak beli ayam. Nak park inside? Ya. No parking inside. No parking Sini, open parking. Mana-mana je? Nanti apa-apa dia DM Aslah. Ya, I mean mana-mana. Kak Suzy ada nak cakap apa-apa? Akak apa-apa diam diri lah On your right side. Okay, Aslah. Bye-bye. Awak pergi mandi-mandi dulu tau. Okey, bye-bye. Jangan lupa. Apa? Lepas mandi salat maghrib. Okey. Lepas tu jangan lupa. Apa? Selepas solat doakan kita berdua. Okey. Tapi lagi satu, jangan lupa. Apa dia? Masuk bilik air pakai kaki kiri. Okey. Tapi lagi satu jangan lupa. Apa? Jangan lupakan saya. Okey. Okey, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Comel. Lelaki tak nak dapat. Mula-mula memang sweet dah dapat tak adanya. Elok sikit. Saya dengan dia sebelum saya masuk AI team lagi tau. Okey lah esok lock ayam Apa pula akak nak ambil ayam sayanya? Nak beli. Akak ingat saya ni tempat jual ayam kampung ke apa? Aduh. Tak, ayam saya tak jual. Ikan. Ikan lagi lah tak jual. Kalau nak beli ayam harga RM5,000 jual. Akak bukan apalah. Ada orang pernah minta kat saya RM3,000 pun saya tak jual kak. Habis tu tadi macam okey je. Tak okey. Ada orang pernah minta ayam saya RM3,900. Dia siap bawa duit dan letak atas meja dah. Tapi saya tak terima pun. Akak ingat ayam saya cikai-cikai ke apa? Ya ke? Power sangat ke ayam Noah ni? Akak tak tahu. Dia banyak bakat. Okey. Ikan seekor 300. Ikan memang tak jual lah korang. Ikan saya dah tak ada masa nak cari dah sekarang. Okey, akak up. 6. RM6,000. Dah kata ada bakat. Betul ke? Bakat apa yang terpendam dia? Wish. RM6,000 ayam saya. Nak tahulah bakat dia apa. Ya kak serius lah. Orang nak tahulah bakat dia apa dulu. Bakat dia boleh menyanyi. Terima kasih. Bakat dia boleh menyanyi. Kenapa dapat kat Noah ke? Akak tak ada orang bagi Kak, bakat dia boleh menyanyi. Tu akak yang dapat. Oh ya ke? Ya. Lagi. Akak betul ke? RM6,000 geng. Macam mana geng? Kalau setuju tekan 1 geng. Jangan Wah, jangan. Duit laju je kau. Memang tengah terdesak nak pakai duit ni. Nak beli kamera ni. Ayam apa jual ni? Ayam lah. Berapa ekor? Seekor je lah. Oh, seekor je ayam. Tak ada hai. Banyak lah. Ayam saya banyak. Tapi yang seekor tu special lah. Dengan seekor tu memang special lah. Sebab apa yang special yang lain? Special dia dah 800. Dah 800. Wak, wak. Nizam. Wak, wak. Gigit Nizam. Wak, wak. Gigit Nizam. Tak. Bakat dia kak.
Dia macam-macam bakat dia ada. Lagi satu, dah 800,000 orang menonton. Termasuk Brunei, Singapura, Indonesia. Sekejap Ikut Awin. Akak betul ke? Uish, dia nak beli ayam aku geng. Sekejap. Ayam dah. Jangan wah. Jangan ayam. Pergi tengok YT. Apa ni? Pergi tengok YT Rif. Rif dah post konten geng. Tengok orang lain pakai baju macam ni. Pikat. Wish, akak betul ke nak beli ayam 6,000? Kalau betul kak hari Sabtu akak bawa cash. Tapi akak beli dia je lah. Akak lah dengan dia. Tak ada lah dengan Noah. Akak live dengan ayam je. Ha. Okey je. Dah akak janji duit dapat kat saya dah. Oh, kira Pandai dia tak? okey lah. Buatlah. Dia boleh bercakap. Dia menyanyi. Ya, dia boleh menyanyi. Betul. Akak tak percaya? Saya tunjukkan bakat dia dulu. Okey, sekarang view nak dekat 9,000. Okey, saya tunjuk je dia. Sampai tunjuk sekejap mesti naik 10,000. Okey. Akak tak percaya kan? Dia boleh menyanyi. So, saya akan tunjukkan bakat. Bakat yang dia ada. Tengok view 9,000 Okey. Ha? Tu dia makan. Tak ada orang lagi. Ayam dia. Tu ayam dia. Okey, bakat. Keluarkan bakat anda. Kejap. Saya nak kena bercakap dengan dia dulu. Okey, kejap. Bakat. Nampak? Tapi apa lagi tak naik pula ni? Aduh, yang lain pula yang... bakat. Cakap dengan kamera. Aduh, jangan malukan aku. Aku dah cakap dah tadi. Aduh. Bakat. Aduh. Stres dah ayam ni. Bakat. Jangan malukan aku. Aku dah cakap kau ada bakat. Ya, saya rasa dia cakap okey. Dia teruskan. Itu je ke bakat dia? Kan dia menyanyi tu. Itu berkokok. Okey, cuba akak kokok tengok. Boleh tak? Cuba akak kokok. Kokok. Nampak? Tak sama. Lari. Nampak? Akak bukan ayam. Relax. Okey, bakat. Dia tengok Awin ni. Jangan tergoda. Tengok Awin pula. Jangan tergoda. Jangan. Tundukkan pandangan. Tundukkan. Okey, tundukkan pandangan. Jangan. Tundukkan. Ya Allah, gatal lah kamu ni. Jangan. Duk tengok Awin pula dak. Jangan. Dah tengok Noah dengan ayam jadi. Jangan. Tundukkan pandangan. Okey, sekarang ni kau tunjukkan bakat yang ada. Kau jangan malukan aku. Nampak? Akak cuba kokok tengok. Kalau akak kata kokok je. Dia kokok bukan sebarang kokok. Kak tengok. Dah naik 500 dah. Kena simpan dah. Lah, ayam semua berkokok. Betul ayam semua kokok? Ha. Okey. Kalau betul akak cakap ayam semua kokok. Betul akak cakap semua ayam berkokok Betul akak cakap semua ayam berkokok. Okey. Esok akak pergi pasar. Ambil ayam daging kita makan tu. Tengok dia berkokok ke tidak. Itu dah mati. Ambil yang hidup. Yang hidup? Ya. Tengok ni. Special dia. Nampak? Nampak? Saya dah janjikan 10,000 view. Dah nak naik dah. Tapi saya cakap stop. Jangan tunjuk bakat dia lagi. Kak jangan main-main. Umur dia berapa tahun umur dia? Umur dia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Asal ada orang suruh petik jari? Sebab dia ada bakat lagi. Tak boleh tunjuk habis. Saya tengok. Nampak 10,000 view. Nampak? Tu sebab akak kot.
Akak, dari tadi 8,000 duduk stuck kak. Saya keluar ayam terus jadi 10,000. Lepas tu kalau akak beli ayam, Noah okey lah kan boleh buat lah dengan akak hari-hari. 6,000 lah. Ah. Okay korang. So, macam mana saya janjikan? Tengok, 11,000 tu kalau saya tunjuk lagi tu mau-mau 13,000, 12,000. Dia laku kak. Ramai orang suka dia. Saya dah cakap 800,000 orang dah tengok dia. 800,000 kenapa nak bagi tu ibu? Akak tak tengok YT lah ni. Oh, faham dah. Faham dah? Nampak 11,000. Baru tunjuk dia tadi tu. Ramai yang nak tengok lagi. Masa dia buat konten Aslah tu ke? Ya. Yeah. Oh, dia lah duduk atas Kuala Aslah tu. Ya. Yeah. Kalau macam tu akan nak berkenalan lah dengan dia Sabtu ni. Boleh. Tapi jangan bawa kenalan je. Kalau boleh, bawa sekali hantaran dia. RM6,000. Akan nak lah dengan ayam boleh tak sekarang? Boleh. Ya. RM6,000 Dia jadi lah tu. Kira macam kita nak berkenalan lah hari Sabtu ni. Okey, boleh. Silakan. Dialu-alukan. Okey korang, sebabkan RM6,000 korang. Tapi jangan jangan. Tapi nampak ramai yang hilakkan saya lepaskan Pak Ngah. Saya minta maaf geng, saya nak beli kamera. So Tapi, kalau Akak boleh. Cuma Noah minta lah diorang support akak. Akak nak berniaga dengan Noah. Skincare akak. Harga rahmah. Kak, esok ayam tu akan borakkan skincare untuk akak. Ya, Tak, Sabtu lah. jangan risau. Sabtu. Sabtu Dalam ni ada perempuan tak yang pernah pakai Lova punya skincare? Ada tak perempuan dalam ni ke semua lelaki? Benar. Dalam live saya macam-macam. Makcik ada, kakak ada, nenek ada, adik-adik ada, awet adik ada. Tengok, ramai yang pakai kak. Orang pakai ke skincare Lova harga ramah? Okey ke? Korang jujur korang. Kalau macam saya, kalau saya pakai, saya cakap okey. Tapi kalau tak okey. Kalau saya lah. Saya pakai. Ada pakai. Ramai kak pakai kak. So, Tak sangkanya. Akak jangan tak sangka kak. Tu biasa je. Awin jangan buat muka terkejut sangat. Okey Korang support nanti kita hari Sabtu kita live boleh? InsyaAllah. Boleh. Nanti akak bagi tahu pukul berapa. Nanti kak didengar Aslah dulu macam mana. So, orang suruh lah support akak. Suruh orang follow akak dulu. Nanti kita live Sabtu diorang belilah. Minta tolong diorang beli. Okey korang. Yang mana belum follow akak, boleh follow akak Suzy. So saya dah suruh dah follow. Akak relax. Okey. Kak Awin nanti. Kak Awin. Weh. Lupa nak suruh orang support 300k followers. Akak punya sikit lagi nak capai. Dah 300 lah kak. Dah 300. Dah 300. 100. 300. Tak sangka. Oh my god. Terima kasih. 303 dah kak. Terima kasih followers Noah. So akak relax je kak. Di mana ada ayam, di situ ada diorang. Okey, So hari tak Sabtu. tak rugilah beli ayam tu. Hari Sabtu kita kasih jadi. Kita buat sesi pengenalan dengan dia. Lepas tu kita lah. Okey? Ya. Kita tengok. Baik. Korang dah maghrib. maghrib pun dah. Saya minta diri dulu kak. Okey. Terima kasih yang bagi-bagi gift. Kak Awin okey Kak Awin ada urusan. Ada nasihat ke Awin untuk ni? Semoga macam saya dalam kehidupan dan insyaAllah nanti saya tengoklah Noah dalam AI team. Tak apa. AI team ke? Baru masuk. Terima kasih Kak Win. Sebiji suara. Okey, bye-bye Kak. Selamat.